Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya Hana dari Glam Hall. Alhamdulillah tahun ini genap tahun yang ke-6. Glam Hall bawakan lagi sekali Glam Buffet Ramadan dengan konsep dekor yang eksklusif dan menu special yang baru daripada tahun-tahun sebelum ni. Nak tahu lebih lagi? Jom kita tengok ada apa dekat Buffet Ramadan paling glamour. Untuk tahun ni, kami bawakan kelainan dari segi dekor yang lebih eksklusif dan tentunya OOTD friendly untuk para tetamu tangkap gambar dan video bersama keluarga dan rakan-rakan. Selain tu, kami juga memperkenalkan beberapa pilihan hidangan menu baru bagi memberikan pengalaman berbuka yang lebih istimewa dan berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Antara menu baru yang kami bawa untuk tahun ni termasuklah nasi biryani Pakistan, chicken tenders, takoyaki, lempeng, baby pancakes dan bermacam lagi. Untuk lauk pauk di Buffet Island kami tahun ni, kami bawakan menu telur masak kicap, bermacam pilihan air balang serta aneka sambal yang melengkapkan selera berbuka. Macam mana pengalaman berbuka dekat sini hari ni? Makan kambing, ayam, nasi biryani semua. Lepas tu ada dessert. Memang sedap lah. Memang terbaik. Bagi saya vibe dia memang gila-gila. Memang gempak gila. Parking macam mana? Parking senang. Kita orang parking terus ke dalam hall. Korang pernah tak datang Buffet Ramadan yang macam ada pelbagai makanan macam ni? Macam for kids ada, untuk dewasa, setiap peringkat umur? Kalau saya ada tapi certain je. Dia kalau macam dekat sini komplit lah. Macam semua ada. Tak bagi berapa? 11. 10/10. Buffet Ramadan paling glamour. Yeah. Kami juga menyediakan sajian live cooking seperti cara berlauk, apam beras yang disediakan fresh untuk para tetamu. Tetamu juga boleh bergambar di Glam Studio pada harga RM8 per pax untuk 10 minit atau boleh pilih sesi fotografi berkumpulan bersama dengan profesional fotografer kami pada harga RM179 untuk 20 minit. Dari segi kemudahan, Glam Hall menyediakan kawasan parking yang luas, surau yang selesa, tandas yang bersih serta kemudahan wheelchair dan stroller friendly. Ini first time ke you datang Glam Hall? First time saya datang. Macam mana you tahu tempat ni ada buat buffet? Saya tengok ada live dekat TikTok, so saya terus booking lah dekat link diorang. Makanan semua sedap. Ayam, kambing semua. Lepas tu ada kambing grill lagi kan, ABC, cendol. Banyak lagi pilihan dekat sini. Saya suka sambal Indomie tu. Sambal Indomie sedap. Buffet Ramadan paling glamour. Macam mana experience berbuka dekat sini hari ni? Alhamdulillah, makanan semua sedap-sedap. Especially kambing ya. Palas dia memang sedap. Lempeng pun okey. Sedap. Tempat ni sangat cantik. Macam first time dia jejak kaki ke sini, so macam terpanik. Wow, baru tahu ada tempat ni kan. First time, memang best lah tempat ni. Banyak nak tangkap gambar semua? Wais, penat dah selfie dah. Puas selfie dah kita. Okay, first kita makan kambing. Second takoyaki. And then nasi dia yang dekat dalam tu, nasi biryani dia. Lepas tu kita makan dia punya ni fries and anchos. Lepas tu waffle, aiskrim dia pun sedap. Parking semua okey. Parking semua okey. Jumpa tempat dia senang cari. Surau pun okey. Buffet Ramadan paling glamour. Alright.
yang pernah hadir nak hadir lagi sekali ataupun yang tak pernah hadir lagi nak cuba buffet Ramadan kami, cara nak buat tempahan sila layari website kami di glamhall.onpay.my. Sekarang kita tengah ada harga Ahlan promo, menawarkan harga serendah RM76 promo Ahlan, iaitu bermula daripada 21 Februari sehingga 26 Februari dan 2 Mac sehingga 5 Mac sahaja. Kerana harga normal kami RM97, harga untuk kids pula berharga RM57 dan ada promo 50% untuk hari Ahad. Jadi daripada RM57 boleh jadi RM28.50 sahaja. Macam mana nak book kami? Sila layari ke website glamhall.onpay.my ataupun layari Instagram kami glamhall, TikTok glamhall.official. Kami juga menawarkan package Iftar Gather serendah RM76 per pax dan serendah minimum pax 150 pax RM11,400 sahaja. Jangan lupa book sementara slot masih ada.